Video ini khas untuk lelaki-lelaki bujang di luar sana ataupun perempuan-perempuan yang masih belum berkahwin, ada hasrat untuk berkahwin 2 tahun dan ke atas daripada sekarang. Jadi sekarang ni tahun 2025, anda kata tuan-puan nak berkahwin pada tahun 2027, 2028 dan ke atas, ini video untuk tuan-puan semua. Jadi untuk dana perkahwinan ni, kalau kita nak nikah ni, kos untuk berkahwin ni agak tinggi. Kalau kita tidak menyimpan daripada awal, risau-risau nanti kita perlu berhutang dengan orang lain. Jadi biasanya kalau kita nak nikah kan, maksudnya kalau duit tak ada, kita akan berhutang. Berhutang dengan siapa mula-mula? Kita akan berhutang dengan mak ayah, adik-beradik ataupun rakan-rakan. Jadi jangan berlaku benda tu tuan. Yang paling teruk sekali berhutang dengan bank ataupun berhutang dengan ahli untuk berkahwin. Jadi sebaiknya benda tu kita tahu dah, benda tu akan berlaku dan kita nak perkara tersebut berlaku, lebih baik kita buat persiapan awal. Jadi untuk persiapan perkahwinan ni, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk dinar-dinar macam ni. Jadi saya kahwin dulu, saya buat hantaran adalah sebanyak 7 dinar. 1 dinar 2 keping, 5 dinar 1 keping. Jadi waktu saya nikah tu alhamdulillah saya tidak berhutang walaupun 1 sen dengan mak ayah, adik-beradik. Sebab apa? Saya simpan emas tuan-tuan. Jadi saya waktu saya kahwin tu pun habis sekitar 15 dinar. 15 dinar. 7 dinar untuk hantaran, 8 dinar lagi tu untuk kos semasa hari perkahwinan dan juga kos untuk selepas daripada perkahwinan tersebut. Jadi 15 dinar waktu tersebut sekitar 17,000. Jadi tuan-tuan sekarang ni kalau tuan-tuan nak nikah biasa-biasa, macam saya buat, saya nikah biasa-biasa, tu pun habis sekitar 15 dinar. Jadi bagi adik-adik ataupun cik dan cik yang nak berkahwin 2 tahun dekat atas, mula daripada sekarang untuk buat simpanan. Berapa banyak nak simpan? Anda kata baru mula ke pekerjaan, baru kerja, simpan 30 ataupun separuh daripada gaji. Contohlah, saya dulu lepas saya bekerja, saya simpan 1 dinar setiap bulan. 1 dinar setiap bulan. Jadi tahun kedua baru saya bekerja. Jadi begitulah tuan-tuan. Waktu sekarang, contoh, anda kata cik ataupun cik puan sekarang sedang belajar. Simpan dulu sekarang, walaupun sikit, 100 setiap bulan ke, 200 setiap bulan ke, tak kisah. Tapi nanti anda kata dah bekerja, waktu tersebut kita kena obses. Kena nyimpan lagi banyak daripada waktu kita belajar. 1 dinar setiap bulan. Ataupun tuan-tuan simpan sebanyak 30% daripada gaji ataupun separuh daripada gaji. Contohlah kalau gaji sebanyak 3,000, simpan 900 ataupun 1,500 setiap bulan. Untuk apa? Untuk berkahwin nanti tidak melakukan apa-apa hutang. Jadi alhamdulillah tenang tuan-tuan. Saya nikah tak ada apa-apa hutang, jadi tak perlu penimpalan untuk bayar loan. Untuk bayar loan tuan-tuan. Sebab kalau kita nikah nak bayar loan lagi, tak, kos perbelanjaan makin tinggi. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar loan, kahwin lagi. Jadi banyak perkara-perkara yang memerlukan duit. Jadi sebab tu paling kurang kita nak nikah ni kita tidak ada apa-apa hutang, walaupun dengan mak ayah kita, walaupun dengan adik-beradik kita. Jadi cara yang paling bagus sekali adalah kita buat simpanan dalam bentuk emas macam ni.